Kenapalah orang nampak aku je yang salah, tapi tak pernah nampak salah dia. Apa kau? Apa dia pernah lagi baik? Apa dulu? Alah, kau ni relax ah. Bapak kata pun lagi dadah. Kau tahulah benda ni bukan benda besar pun. Weh, kau okey tak? Kamila, kau tahu tadi Lovera pensel sebab dadah kau bagi tu. Alah, dia yang perlu besar. Dia yang beli. Kenapa aku pula? Mia, sampai pun. Duduk. Saya dah tahu apa yang buat selama ni. Awak kan yang bagi Lovera dadah tu. Cikgu, saya tak pernah buat benda macam tu. Kamila yang jual semua. Kamila yang start dulu. Cikgu tak boleh tuduh saya tanpa bukti. Polis dah siasat tau semua rumah. Rumah Kamila tak ada satu pun dadah. Rumah awak je yang baik dadah. Jadi saya rasa awak yang bagi Lovera dadah tu. Cikgu mesti faham. Saya tak akan pernah buat benda macam ni. Cikgu tengoklah latar belakang keluarga saya. Mak ayah saya, perangai diorang baik-baik je. Walaupun bapak saya tu penagih dadah, saya tak akan pernah buat benda terkutuk macam tu. Saya tak percayalah pada awak sekarang. Kau awak pelajar apa? Berapa je awak penagih dadah? Kalaulah aku tak kawan dengan orang, kalaulah aku tak dekati dadah tu, mesti sekarang aku hidup bahagia. Mesti sekarang aku selamat. Mesti aku tak perlu nak terkurung dalam lokap ni. Ni semua salah aku.